Alright guys, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita ada sebiji Honda Civic yang datang ke bengkel kita yang mengadu masalah bunyi, iaitu masalah suspension lah. So bila kita periksa keempat-empat dia punya absorber memang dah out lah untuk kereta Honda Civic ni. Okay, especially dia punya bahagian belakang lah. Sebab apa saya cakap bahagian belakang dia? Alright, saya tunjukkan lah. Okey, ini bahagian belakang dia. Alright. Ini absorber baru. Okey, absorber baru. Kita tengok Saya tekan. Nampak? Dia memanjang balik. So, dia tolak balik lah. Ini absorber baru. Manakala ini absorber dia. Absorber asal dia. Tengok. Berminyak Oh, berlumur. Tak tolak pun. Dia jatuh sendiri Ini berpunca akibat mungkinlah owner ni ada langgar lubang ataupun langgar bam tak break. Maybe lah. Ini jadi ni. Wah, ini kau sangat ni. Sebab dia panjang. Okey, kalau macam ni tukar absorber je lah. Settle masalah. Okey, kalau korang ada masalah macam kereta ni, korang boleh datang ke Fizi Motorsport Sunway Tambun Ipoh. Okey, apa-apa Roger je. Okey, mantap.